subscribers, berjumpa lagi kita dalam channel Faizul Nuri Motovlog. So untuk pengetahuan korang semua, ini adalah video terakhir aku dengan Yamaha Tracer 9 GT, which is aku nak kena hantar balik dah pergi Welly. So aku nak kena hantar balik dia pergi ke Welly. Jadi ni video terakhir lah. So untuk video ni aku nak share dengan korang semua apa benda yang aku suka dengan motor ni dan apa benda yang aku tak suka. Bukan tak suka lah, mungkin aku rasa benda tu bagi diri aku kena improve lah. Mungkin daripada preference aku, that's will be the things lah yang kena buat. Okay, so jom, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita akan berpisah. Alright. Kita akan buat speed acceleration. Ini benda paling best. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kosong, top. Wow, ada bubble. Kita ada protection. Memang mantap bosku. Ini motor memang mantap. Sembilan. Oh. Amazing guys, amazing. Okay lah. Okay, cukup. Okay lah. Kan kecepat sangat sampai Welly kan, tak cukup aku nak cover semua benda. Okay. So soal motor Tracer, Yamaha Tracer 900, Yamaha Tracer 9 GT yang baru ni, apa yang aku boleh share dengan korang semua adalah, yang pertama sekali adalah aku suka teknologi dia. Daripada segi lampu matrix tu, itu yang bagi aku itu adalah yang paling the killer one lah, yang aku rasa dia tak ada dekat motor lain. So dia memang sangat membantu lah. Sebab bagi aku lah, masalah silau ni, okay, dia sebenarnya bukan berpunca rider tu tak setting ke apa ke. Sebab dia kena depends on kepada keadaan tu tau sebenarnya. Contoh lah, macam okay, masa kau pergi kedai, kau setting lampu, setting spotlight semua, dah okay, tak silau. Tapi bila kau letak pillion kan, lepas tu kau masuk dengan apa, kau masuk dengan pillion, lepas tu dengan barang-barang lagi, siapa semua lagi kan. So ni aku tutup jap. Dia macam ibaratnya
macam kau dah letak semua, padahal kau dah setting elok ni kan. Tapi bila kau setting tu kan, bila dia dah terjungkit, so macam mana kau nak buat? Faham tak? So dia tak boleh nak buat apa. Jadi dengan adanya matrix lampu dekat tracer ni, so dia membantu korang supaya dia akan adjust balik untuk lampu tu punya apa? Lampu tu punya ketinggian. So bagi aku itu antara benda yang bagus lah sebenarnya. Serius, memang bagus, sangat bagus. So itu antara kita punya key selling point lah untuk tracer ni bagi aku lah. That's will be the key selling point. Dan benda tu aku memang suka. Okay, itu satu. Dan yang nombor 2-nya adalah yang aku suka dekat tracer ni adalah dia punya in term of handling. Okay, handling tracer ni, walaupun dia bagi orang lah, bagi aku kan, korang tengok je video ni kan. So bagi aku lah, pendapat aku, dia agak rasa macam dia, walaupun dia berat untuk kita ke kiri dan juga ke kanan, macam ni kan, bila kau nak dia macam, dia nak kata nimble sangat tu, tak adalah dia terlalu nimble sangat. Tapi bagi aku, dengan keberatan dia tu aku suka. Aku rasa selesa dengan dia punya berat dia tu. So aku rasa macam motor ni dia macam terletak tau. Macam nak cakap dia macam terletak macam tu lah. Dia macam terletak macam tu. So memang syok kau nak bawa kan. Memang untuk jalan-jalan biasa mungkin okey lah. Tapi kalau kau heavy traffic, sesak, itu memang bukan makanan kau lah. Itu memang kau punya challenge lah dekat situ. Tapi untuk aku rasa motor ni quite good, quite nice. Say it's very good lah. Tapi motor ni aku rasa untuk kau sustain 200 tu mungkin tak lah kau. Tapi boleh sampai lah. Boleh sampai 200 lah. Alright, so tadi macam aku cakap tadi, dia punya keberatan tu benda yang aku suka lah. Dia terletak kan, dia terletak dekat situ. So dia sangat-sangat membantu lah. Jadi benda seluruh yang aku suka ni adalah daripada segi teknologi dia lah. So teknologi dia tak boleh buka setting. So ini bagi aku benda yang aku rasa macam mungkin ada benda yang dia nak protect lah kau daripada motor dia untuk orang setting sebagainya. Dia memang kau kena betul-betul berhenti. Bukan setakat end, tapi kau memang betul-betul kau kena berhenti. So macam aku try lah masa tukar gear end masa jalan ni kan, tak boleh juga. Dia mesti kau kena berhenti baru end, baru setting tu dia enable. Kalau tak dia disable macam tadi lah. So kau tak boleh buat apa-apa lah. Kau memang kena tunggu dia juga lah. Macam tu lah kan. So itu benda yang kena improve lah. So berbalik pada benda yang aku suka tadi. Jadi aku nak tunjuk sebenarnya dia punya sistem teknologi dia tu lah. Untuk kau, dia tak bagi kau apa, dia slide sebagainya, itu ini apa semua kan. Dia stability tu, stability punya tempat tu, bagi aku itu antara feature yang sangat best lah dekat motor ni. So dekat situ kau percaya bahawasanya motor ni boleh membantu kau untuk stay stable atas motor. Tapi tak bermakna lah kalau dah ada tu, kau lalu dekat atas pasir tebal tak jatuh jugalah. Tapi cumanya dia mungkin dia membantu kau daripada segi macam slit sekejap macam tu. Dia macam split second punya tu, dia akan bantu kau lah. Lagi satu, motor ni dia dah ada 6 axis IMU. So itu antara benda yang bagi aku lah untuk Tracer 9 GT ni, dia satu buah motosikal yang is really baru lah. Is really baru. Sebab aku ada je baca dekat komen lah, tak suka design depan dia macam terlalu bagak dan sebagainya kan. Wah, mantap lah. Macam mana nak jalan tu bang? Macam mana abang nak jalan tu bang? Macam mana abang jalan tu? Dia lepas weh. Tapi aku yang tak lepas ni. Dia lepas mat. Hai, idiot betul lah. Oh, lepas
Tak lepas. Tak lepas bosku. Dia kalau macam ni, dia memang agak challenge besar dekat engkau lah. So kau kena kalau macam ni punya jam, baru dah terasa berat dia. Tapi kalau kata korang dah biasa bawa motor besar ni, alah, senang lah. Tak adalah kacang, tapi senang lah. Of power tu aku boleh letak dekat dia walaupun 119 horsepower kan, PS 116 PS dekat 10,000 RPM, tapi dia punya toki dia tu, dia macam agak, bagi aku dia macam agak kurang sikit lah. Agak kurang. Dekat gear 2, gear 3 macam dia macam tu, dia macam agak kurang kalau macam seorang. Tapi kalau naik berdua, elok je. So aku rasa mungkin friction lah, friction tayar tu kan, tak tahu lah. Tapi benda tu yang aku feeling. Patutnya lagi seorang lah macam lagi ni, tapi macam dua orang tu dia lagi macam lagi ngam lah. Oh, abang-abang XADV. Abang-abang XADV 750. Ini pun motor antara motor yang mantap juga ni. Mantap teruk. Alright. So bike handling alright, it's good, just nice. Okay, tak ada masalah. Dan aku rasa benda yang aku suka lagi dekat motor ni, itulah dia punya teknologi lah. Especially teknologi seat dia pun aku memang really impressed lah. Seat dia, kau dah tak payah tukar dah. Selalu motor-motor touring ni kau kena tukar seat kan, kena tukar seat, barulah kau boleh dapat keselesaan. Yang ini dah tak payah dah. Yang ini kau dah boleh terus pakai terus gear ride lah. Sebab Tracer ni aku rasa yang sebelum ni dia macam kuncup sikit kan, tapi yang ini dia memang lebar. Untuk aku badan besar tadi pun aku rasa dah cukup selesa. So untuk korang yang badan lagi kecil pada aku ni, tak payah risau lah, memang selesa lah. Untuk orang belakang pun, aku bawa mak aku pun, mak aku kata selesa. So motor ni memang approve lah. Cumanya dia tak bagi anak dia upgrade CC lagi lah. Dia kata dah 50 tu pun dah cukup lah, jangan ambil grade besar lagi. Aku macam alamak. It's really nice lah. It's really nice. Lepas tu dengan dia punya team banyak, so bagi aku okey lah. Motor dia dah banyak improve lah. Daripada pandangan aku untuk Tracer, dia dah banyak improve lah. Really dia dah banyak improve. So tu benda yang aku rasa, benda yang aku suka dan aku impress dan juga aku suka lah dekat motor Tracer 9 GT ni. So, untuk benda yang aku rasa macam ada benda yang aku kurang minat tu dekat dia punya windshield sajalah. Yang so far yang aku nampak dekat windshield saja, yang dia macam agak toggle ke bawah tu kan, susah sikit lah. And then untuk sport mode, aku rasa itulah, kalau kau ambil rain, dia memang tak ada power langsung lah. Kalau untuk mode kan, kau tukar mode straight pergi rain kan, memang dia tak ada power langsung. Itu memang, itu sepatutnya lah kan. Itulah sepatutnya untuk rain. Okey. Dan selain daripada windshield punya adjustment, yang aku rasa benda tu dia tak berapa nak ngam, so aku rasa yang lain-lain tu tak ada benda yang aku rasa aku nak komen lah. Tak ada. Aku tak ada rasa benda lain tu yang aku nak komen. Tak ada benda. Aku rasa macam motor ni, sebab aku jarang-jarang dapat motor Yamaha. Tapi kalau selalu, kalau contohlah aku ni boleh dikatakan pernah bawa V1, ada at least V2 lah, ataupun V3 lah. At least aku pernah bawa V3, and then aku bawa V4. Dan aku boleh cerita panjang lagi apa yang kelebihan, kekurangan yang aku rasa dekat sesebuah jentera Tracer tu. Tapi aku baru dapat ni first time. Ini pun Weli Sungai Buloh bagi peluang untuk aku bawa motor ni untuk review. So kalau kata pihak Yamaha nampak, InsyaAllah bolehlah bagi direct kan. Jadi kita boleh share lagi dengan follower saya, subscriber saya tentang motosikal ni lah. So far yang aku nampak, memang masalah dekat button windshield ni sajalah yang aku rasa macam spoil sikit. Yang lain-lain, sebab macam selalu Tracer masalah ground clearance kan. Ground clearance dia okey, cantik.
Aku tak rasa ground clearance dia pelik-pelik. Then it will be good lah. Ground clearance dia cantik, semua cun-cun, wala-wala. So itulah. Jadi kita pun dah sampai dekat sini. Oh ya. Aku rasa lah kekurangan dekat motor ni, aku baru teringat lah sebelum aku nak hantar motor ni. Setting kau kena berhenti. Itu je. Setting kau kena berhenti. Kau kena berhenti setting kan. Kau kena setting macam ni, dah berhenti setting, baru kau buka, baru dia available. Nampak? Baru kau boleh pergi setting. Ni aku rasa benda yang kalau kita tengah ongoing tu lagi nice lah kot, kan. Tapi dia kena berhenti, lepas tu barulah nak tambah. Baru boleh buat apa-apa lah dekat dia punya tempat setting dia. Lagi satu, skrin dia besar. Ini memang nice gila lah. Lepas tu untuk ni, lagi satu tu lah, kau kena tambah sikit lah untuk TPMS ni. TPMS ni kena tambah. Tu je lah. Tapi however, yeah, it's a good bike. Okay, it's time to say a goodbye. It's time to say a goodbye. Goodbye to the Tracer GT. So thanks to Eli Sungai Buloh dah bagi aku peluang untuk pakai motor ni. Yeah, actually it's very good bike. So kalau kata korang berminat untuk test ride, kau boleh roger Eli Sungai Buloh untuk test ride lah. Yang motor ni memang mantap. Cuma aku baru perasan exhaust dia memang dia sekali tu dengan catalyzer tu. Dia sekali jalan dengan catalyzer tu. So tak boleh nak slip on lah kot. Tak boleh nak slip on lah sebab dia dah sekali kan dengan catalyzer tu. Ya, itulah. So aku nak pulangkan kunci kat sini, and then aku nak call orang dia. So alright guys, sampai situ saja video kita. Jangan lupa like, subscribe juga, komen. Yang paling penting sekali, ride safe, be safe, dan jumpa korang pada next vlog. Bye bye, peace yo, assalamualaikum, ciao.